Itu tak apa. Prosedur permohonan tanah itu tak ada masalah. Hak hilang hak tak ada tu. Yang Duit tak berkurang. Duit masjid sampai sekarang Ustaz saya tanya. hak 3.9 tu ada ke? 3 juta tu ada. Saya buat pembinaan. Semua 7 ke ada ke? 7 tu tak ada. Baru-baru ini seorang pendakwah bebas telah ditahan reman oleh SPRM kerana disyaki melakukan penyelewengan. Ramai yang dah tahu individu terbabit adalah Ustaz Yaakob Yusra. Bila saya tengok dengan akal yang biasa, simple, saya tengok daripada 7, 4 dah habis. Semua orang akan rasa ke mana? Ya, betul. Semua orang akan tertanya ke manakah wang tersebut berada. Kami difahamkan ini adalah video lama pada tahun 2018 di mana Ustaz Wadi Anwar pernah menyoal pada adik pengasas Madad iaitu Ustaz Yaakob Yusra berkenaan ke mana perginya wang sejumlah 4 juta ringgit di dalam dana Madad. Ustaz Wadi juga turut berkata hasil kutipan yang diterima adalah sekitar 7 juta ringgit. Manakala selepas beliau melihat laporan umum sebanyak 4 juta ringgit telah digunakan. Ustaz Wadi juga turut menyoal di mana perginya wang tersebut kerana masjid dan juga tapak masjid belum kelihatan sedangkan wang telah pun digunakan. Tengok kutipan tu 7 dah habis 4 dan tak ada masjid. 7 juta habis 4, tapak masjid pun tak ada lagi. Berapa juta diperlukan lagi untuk dapat masjid? Yang tu bukan saya nak timbul keraguan. Saya orang luar, saya tak ada kepentingan apa. Saya pun Kenapa Ustaz Wadi bangkitkan tentang ke mana perginya 4 juta ringgit ini? Untuk pengetahuan anda, Ustaz Wadi adalah sahabat baik kepada pengasas Madad iaitu Allahyarham Ustaz Murtada Muhammad Yusof, abang kepada Yaakob Yusra yang telah meneruskan membimbing Madad. Jadi, Ustaz Wadi hanya ingin menjalankan amanah sahabatnya itu untuk mendirikan sebuah masjid seperti mana Allahyarham Ustaz Murtada Muhammad Yusof memberitahu impian tersebut pada Ustaz Wadi. saya dengan arwah waktu travel tu kembali harapan arwah adalah untuk membina masjid. Bila kita tengok tadi tu yang saya terkejut tu 7 juta habis 4, tapak masjid pun tak ada lagi. Berapa juta diperlukan lagi untuk dapat masjid? Ustaz Wadi kelihatan sedih dan terkilan apabila wang tersebut digunakan terlebih dahulu untuk pembinaan lain tapi tanah masjid dan masjid belum didirikan. Ustaz Wadi di dalam kenyataannya, beliau merasakan arwah sedih dengan apa yang telah dilakukan oleh adiknya. Ustaz Wadi juga menzahirkan rasa terkejut dengan ketiadaan 4 juta ringgit tersebut. Bila saya tengok dengan akal yang biasa, simple, saya tengok daripada 7, 4 dah habis. Semua orang akan rasa ke mana? Bila kita tengok laporan umum ni, saya pun pernah jadi presiden. Kita tengok laporan umum, kita tengok di situ kita tertanya-tanya lah. Kita tahu aset alih, tak alih, kita tahu berapa banyak harga yang telah pergi dan berapa banyak yang boleh kita tengok. Dan yang tu bagi kami orang yang saya tak ada kepentingan dengan siapa-siapa ni, saya rasa macam sesuatu yang hilang dan kami tak dapat melihat benda tu dan saya dapat merasakan kesedihan arwah lah dengan apa yang berlaku. Sudah tentu Ustaz Yaakob cuba memberi penjelasan berkenaan wang tersebut, tapi penjelasan tersebut tidak memuaskan hati Ustaz Wadi kerana Ustaz Yaakob tidak menjawab secara terperinci kenapa tanah masjid belum dibeli dan masjid belum didirikan. Tak apa lah, hak proses tanam tu tak apa lah. Duit tak berkurang. Duit masjid sampai sekarang Ustaz saya tanya. Hak 3.9 tu ada ke? 3 juta tu ada. Saya buat pembinaan. Tapi 3.5 juta tu masih ada dalam akaun dan saya dah sebut kepada payment staff saya. Kita cuma membelanjakan lebihan duit daripada kutipan 3.5. Seperti yang anda dengar, Ustaz Yaakob hanya menjelaskan lebihan wang yang ada di dalam akaun dana Madad. Ustaz Yaakob memberitahu bahawa mereka berbelanja duit lebihan yang masuk dan tidak menggunakan baki 3.5 juta tersebut. Ini jelas Ustaz Yaakob gagal menjawab pertanyaan Ustaz Wadi berkenaan 4 juta yang telah tiada. Kemudian Ustaz Wadi bertanya, dalam akaun tersebut masih wujud tak 7 juta itu? Saya buat pembinaan. Semua 7 ke ada ke? 7 tu tak ada. Tapi 3.5 juta tu masih ada dalam akaun.
Jadi secara logiknya, 4 juta ringgit tersebut telah tiada di dalam akaun Madat walaupun Ustaz Yaakob berulang kali menyatakan dia telah guna wang itu untuk buat pembangunan. Tapi Ustaz Wadi menyifatkan bahawa tindakan tersebut tidak boleh diterima kerana urusan tanah masjid dan masjid belum selesai dibina. 2.5 juta tu masih ada dalam akaun dan saya dah sebut kepada payment staff saya Dah habis 3.9. kita cuma membelanjakan lebihan duit daripada kutipan 3.5. Bagi Ana tak kena. 3.9 hak habis tu tak kena. Bukan pihak dah tak Ya, ada. Tak kena. Tak kena. Tu je lah. Jika kita lihat riak wajah Ustaz Wadi, jelas dia sangat kecewa dengan penggunaan wang dana tersebut tanpa mendahului hajat sahabatnya itu. Sehinggakan Ustaz Wadi tersasul menyifatkan duit tersebut telah hilang dari dana yang dikumpul oleh sahabatnya. Sedangkan menjawab kenapa masjid tak bina lagi, tanah dapat pada 12 bulan dan tidak mengeluarkan surat sokongan pada 28 bulan. Tak apa. Itu tak apa. Prosedur permohonan tanah itu tak ada masalah. InsyaAllah. Hak hilang hak tak ada tu. Yang hak hilang hak tak ada tu. Yang Jadi dari situ jelas kita lihat Ustaz Wadi tersasul menyatakan wang tersebut hilang. So jom kita tonton sama-sama video penuh tersebut yang telah viral selepas pemilik Madat disyaki menyeleweng dana yang diterima. saya pun nak sebut benda yang sama. Kami orang luar tengok kutipan tu 7 dah habis 4 dan tak ada masjid. Saya dengan arwah waktu travel tu kembali harapan Allah adalah untuk membina masjid. Bila kita tengok tadi tu yang saya terkejut tu 7 juta habis 4 tapak masjid pun tak ada lagi. Berapa juta diperlukan lagi untuk dapat masjid? Yang tu bukan saya nak timbul keraguan. Saya orang luar, saya tak ada kepentingan apa. Saya pun walaupun tadi senior saya tak tahu kata senior, saya tak lama tak ni. Bukan ada kepentingan siapa ni. Saya tak jumpa surat ni pun saya baru dapat sehari 2 ni. Nak main saya pun tak tahu maklumat apa. Cuma bila saya tengok dengan akal yang biasa, simple, saya tengok daripada 7, 4 dah habis. Semua orang akan rasa ke mana? Bila kita tengok laporan umum ni, saya pun pernah jadi presiden. Kita tengok laporan umum, kita tengok di situ kita tertanya-tanya lah. Nah, kita tahu aset alih, tak alih, kita tahu berapa banyak harga yang telah pergi dan berapa banyak yang boleh kita tengok. Dan yang tu bagi kami orang yang saya tak ada kepentingan dengan siapa-siapa ni, saya rasa macam sesuatu yang hilang dan kami tak dapat melihat benda tu. Dan saya dapat merasakan kesedihan arwah lah dengan apa yang berlaku. Tak apa lah, hak proses tanam tu tak apa lah. Duit tu Duit tak berkurang, duit masjid sampai sekarang Ustaz saya dengar hak 3.9 tu ada ke? 3 juta tu ada dalam akaun. Saya buat pembinaan Semua 7 tu ada ke? 7 juta ada, tapi 3.5 juta tu masih ada dalam akaun dan saya dah sebut kepada payment staff saya Dah habis 3.9. kita cuma membelanjakan lebihan duit daripada kutipan 3.5. Bagi Ana tak kena. 3.9 hak habis tu tak kena. Bukan pihak dah tak Ya, ada. Tak kena. Tu je lah. Sedangkan menjawab kenapa masjid tak bina lagi, tanah dapat pada 12 bulan dan tidak mengeluarkan surat sokongan pada 28 bulan. Tak apa. Itu tak apa. Prosedur permohonan tanah itu tak ada masalah. InsyaAllah. Hak hilang hak tak ada tu. Yang Jadi kepada anda yang tonton video ini sehingga tamat, jangan lupa share pada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita menilai dan sekurangnya kita dapat tahu apa yang berlaku di dalam Madat.